Motor Pi 250 V, engine V. Tu dia buat cekang boleh lah. Pi 9 Fiesta Retro Cup. Don't wanna back out, just wanna cut out. Panas-panas lagi, Joe, yeah. Ini adalah Pi Moto LF250W. Maksudnya enjin dia 250cc je. Datang dengan macam ni lah dia punya outlook dia. Ada side box, ada cover depan yang sangat-sangat mantap dan sangat-sangat gedebak. Kalau lu orang mencari-cari jentera yang ala-ala Amerika sikit, ini mungkin akan menjadi pilihan ataupun boleh membuatkan lu orang jatuh cinta. Tengok dia punya keadaan enjin dia tu. Nampak macam ala-ala Amerika punya kan? Amerika punya. Tapi dia pakai rantai lah 250, padanlah dengan dia. Seat Ninja, lebar best memang duduk A punya. Belakang pun duduk A punya. Cuma dia tak ada box belakang saja. Kita tambahlah nanti kan. Padanlah dengan 250cc. Dan kalau side box dia ni, kita kena guna kunci tu. Dia tadi dia macam retro style sikit lah. Kena guna kunci. Pula. Ni dia. Agak luas lah juga. Dia punya kompartmen dia ke dalam sikit. Kiri kanan sama lebih kurang lah. Tu dia. Ada tu lah dia punya macam alam dia tu. Sama juga sini pun. Pula kuat sikit. Kok sini. Sama kompartmen dia. Boleh simpan barang-barang yang agak supaya tak kena hujan ke apa kan. Okey, sangat menarik. Tadi gua try dah. Dan gua punya tinggi 170. Yang ni 179. Selesa. Memang serius lah. Memang selesa lah. Tengok betul-betul lah tu. Dia punya kedudukan conditioning dia tu. Nak start tekan button ni. Nak start tekan button ni tu ni. Kena ni tekan lambang kunci ni tu. Tu dia. Nampak? Dia punya paparan dia. Tu dia. Dia punya meter memang paparan yang ringkas saja. Dia punya sistem sound dia. Exhaust sebelah saja. Tapi dia keluar daripada dua lah. Man ni dia buat macam bawa EX5. Dia buat round. Ingat bawa EX5 ke gitu? Ataupun ingat bawa betul SS ke? Nampak tu. Handsome tak? Nampak handsome tak? Tu sample je. Apa dia? Nak tata apa? Apa nak tata apa tu? Motor biasa, tunjuk tang kaki sikit. Tang gear. Tunjuk tang gear ni. Motor biasa, kita push gear macam ni. Tekan depan. Kemudian kita nak ambil gear 2. Kita kena korek kan. Tapi yang ni kita tak boleh korek. Dia kena tekan belakang. Sebab dia rapat dengan korek. Gear 2, gear 3 macam ni. Nak ni ke depan. Ini ke depan je. Dia tak boleh congkak. Dia tak payah congkak-congkak dah. Kasut tak gotong. Kasut tak gotong. Betul. Kalau tidak ni habis ni. Habis ni. Dia tak ada. Sampel je. Dia buka yang dekat kan. Iyalah. Dia kita bukan ada. Kita tak ada modal nak beli mikrofon. Set mirror. Set mirror dia best. Set mirror dia memang cover besar. Besar. Dia capang memang capang bag. Dia auto adjust. Auto adjustment lah. Maksudnya kita boleh tekan button dia adjust cerita. Tak mana. Kami pun masih lagi mencari sebab benda ni. Mobil. Tapi yang penting ada speaker. Dia ada speaker. Ada speaker. Dia tempat charge dia besarlah ni. USB punya tempat ni. Dia balik wire tak orang nampak hudung. Tu. Memang sampel benda ni. Tangki kita tak pasti berapa liter, tapi nak buka macam tu je. Tak boleh buka. Dia ada satu dia kena pakai kunci lah. Dia masih pakai kunci lagi.
Sekarang kita tengok sekeliling dah dulu. Kita tengok sekeliling dah dulu. Model lari. Tu kat depan dia ni macam ala-ala retro sikit lah dia punya penampakan dia tu kan. Tapi memang best, serius memang best. Kalau tengok engine dia kan, oh betul kan, tengok betul-betul. Nampak macam American punya tu, American punya style. Dia punya tempat apa, filter, oil filter pun tu dah di bawah tu. Sample lah. Dia engine dia 250cc tapi susun letak dia tu macam Gentra 1000cc. Badan besar aku sesuai dah. Saya tengok lah badan lagu ni. Kalau cuba Sampai sisi besar je. sesuai tak sesuai? Lu orang bagi komen ni, tengok ni brother ni dia tanya sesuai tak sesuai. Kau kena besar lagi. Rasanya dah okey dah ni. Nampak okey dah ni. Aku nampak motor ni. Dah. Motor dengan orang memang balance. Balance. Walaupun dia 250cc je. Lepas ni dia mungkin akan dibawa ataupun di bawah jenama W Motor, mungkin bukan confirm, mungkin. Dan enjin dia LF lah. LF tu mungkin Lifan punya lah. Pai Motor. Pai Nai. Pai Loban. Pai Loban. Okey, pai.